patah betul-betul. Sebab saya nak jaga lagi air mata dia. Dia pukul saya, dera anak saya. Daripada saya awal perkahwinan sampai lah 4 tahun ni. Saya diam. Tak pernah cakap apa-apa. Orang dalam media semua ataupun Syah ada bukti ke dakwaan tu? Dera, pukul anak semua? saya ada bukti, saya ada gambar, saya ada video, semua saya ada. Cuma saya tak nak beritahu semua orang. Saya tak nak benda ni. Itu satu benda besar. Berapa lama betul Syah? Selama 4 tahun saya berkahwin dengan dia. Dia dera saya. Dera mental saya, emosi saya sampai saya mengandung. Saya mengandung pun dia boleh pukul saya lagi. Peguam akan tunjukkan bukti. Maknanya seawal perkahwinan Syah? Sini ada gambar lah. Atas punca dia apa? Alasan dia apa? Kuasa bila apabila dia nak tangan tu? Dia tak boleh tegur. Abang sini ekran saya sini. Dia tak boleh tegur langsung. Mana tepi? Dia tak ada toleransi dalam menjaga anak. Tidak ada kemaslahan. Anak saya perempuan dan rumah macam bujang. Kalau lelaki masuk, keluar masuk, saya tak ada privacy dengan anak saya. Tapi Syah Saya tak nak betul-betul. Sebab saya nak jaga lagi air mata dia. Dia pukul saya, dera saya.